Okey, ni anak pokok bendi yang saya semai lebih kurang 2 minggu lepas. Dah cukup besar dah. Dah boleh pindah masuk bekas yang lebih besar lah. Dia punya akar pun dah banyak dah. Dah penuh dah dekat dalam cawan tu. So hari ni saya akan pindahkan masuk dalam pasu. Okey, mula sekali saya keluarkan dia dulu daripada cawan ni. Okey, hari tu saya semai biji benih ni guna media kokopit campur dengan pit moss lah. Lepas 2 minggu, inilah hasil dia. Akar dia memang menjala sampai ke bawah tu lah. So kalau dapat anak pokok yang macam ni, insyaAllah kalau kita tanam, pokok tu boleh tumbuh dengan subur lah. Okay, so saya akan pindahkan masuk dekat dalam pasu ni. Dalam pasu ni saya dah isi dengan kokopit. Saya korek lubang sikit dekat kokopit ni, make sure dia punya kedalaman tu cukup lah. Lepas tu terus dia masukkan anak pokok kita tadi. Lepas dia letak anak pokok tu, make sure kita siram sampai betul-betul basah. So untuk batch kali ni saya ada 6 pokok bendi yang hijau ni. Semua ni saya baru je pindahkan masuk dalam pasu ni. Satu tips yang saya nak kongsikan dekat kawan-kawan semua, kalau kita nak pindahkan anak pokok ni, sebaiknya kita buat di waktu awal pagi ataupun lewat petang macam ni lah. Bila kita tanam anak pokok pada waktu ni, media tu lebih sejuk, so tak terkejut lah anak-anak pokok tu. Lagi satu, matahari pun tak ada, tak panas. Lepas tu waktu malam nanti, pokok ni dia akan ada masa untuk recover beberapa jam lah. So bila esok pagi, dia boleh teruskan hidup macam biasa. Tak adalah terkejut sangat kalau macam kita pindah dia waktu tengah hari tu, memang panas. Lepas tu dia punya possibility untuk pokok tu mati waktu tengah hari memang lebih tinggi lah. So sebaiknya kalau nak pindahkan anak pokok, buat pada waktu petang macam ni. So tu saja. Apa-apa nanti saya update lagi. Okay, bye.